Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, hari ini kita ni akan belajar mengenai dengan pelajaran Tauhid Darjah 6. Baiklah murid-murid, hari ini kita ni akan belajar mengenai dengan tajuk Ajaran Thariqah Abdul Razak. Objektif pelajaran, murid dapat menjelaskan latar belakang dan menyenaraikan penyelewengan ajaran Thariqah Abdul Razak dengan betul. Latar belakang Thariqah Abdul Razak, iaitu yang pertama, Thariqah ini diasaskan oleh Abdul Razak bin Haji Muhammad. Dan yang kedua, Abdul Razak mendakwa bahawa dia mendapat ilmu agama secara pertapaan melalui bisikan suara-suara ghaib ke telinganya. Kononnya, suara-suara itu adalah bisikan roh para nabi dan wali ghaib yang dikenalinya sebagai ilmu makrifat, dan ilmu itu disampaikan kepada pengikut-pengikutnya. Baiklah murid-murid, seterusnya mengenai dengan penyelewengan ajaran Thariqah Abdul Razak. Yang pertama, menghadirkan roh yakni tahdirul arwah dengan cara memanggil roh-roh orang yang mati, jin, iblis dan syaitan, dan memasukkan roh-roh itu ke dalam jasad pembantunya. Selepas itu, suara pembantunya akan menyerupai seperti roh-roh berkenaan. Penyelewengan ajaran Thariqah Abdul Razak seterusnya, iaitu yang kedua, hulul wat tajissim, iaitu penjelmaan Allah ke dalam jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga bersatu keduanya. Dan yang terakhir, Abdul Razak mendakwa bahawa dirinya sebagai wali Allah. Dia menghadiri perjumpaan khas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik murid-murid, sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.